Ni kenapa berlubang ni? Ni rahsia punya, padu punya ni. Sediti nak alihkan karburator ni ke dalam. Ni jenis besi punya. Tahan sikit kalau plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ni Sediti nak alihkan karburator ni ke dalam. Okay, dia akan terlindung dengan kepak putih. Okay, sayap putih tu. Jadi Sediti akan letak ke dalam. Nak nampak macam standard sikit lah. Tak belah dalam lah, supaya karburator ni tak terkeluar. Dan Sediti akan lapik sekali emergency hari tu. Mungkin dalam ni dia punya plastik penahan rantai kecil tu dah pecah atau patah. Jadi dia punya ni ada nut sekali kat sini. Sediti dah cabut nut dia. Sebab kalau pakai nut dia tebal, jadi dia tak touch, jadi longgar teruk lah. Rantai kecil tu bunyi kuat lah. Okay? Jadi Sediti lapik yang ni sementara emergency hari tu. Sebab tu Sediti dah buka lah kepak siap. Okay? Jadi Sediti akan tukar dia punya lapik rantai kecil. Dan Sediti akan check lah marking sprocket rantai kecil. Untuk kita check marking, kita kena buka lah ni. Buka. Yang ni penting kena buka untuk kita check T magnet. Yang ni. Ni jenis besi punya. Okay, tahan sikit kalau plastik. Dia gegah, dia tercabut. Ni kenapa berlubang ni? Ni rahsia punya, padu punya ni. Jadi siapa yang main motor mesti dia tahu kenapa kena buka kat sini. Jadi Sediti buka lubang yang tengah ni sebab Sediti nak bagi wap panas keluar. Kalau tak buka ni, tak sampai setahun dah terbakar dah coil start, coil lampu. Jadi kenapa dia terbakar? Sebab dia panas. Dia panas yang melampau. Sebab kita tak pakai sistem radiator. Jadi haba yang terhasil daripada blok ni, pembakaran ni, haba yang panas tu akan pergi meresap ke besi ni. Haba yang terkumpul dalam tu, kalau kita tutup dua-dua memang panas lah. Yang atas ni kenapa Sediti tutup? Sebab kena tutup, kalau tak air masuk daripada atas. Tepi ni payah air nak masuk. Sediti running motor ni tengah hujan lebat pun, buka yang sini tiada masalah, motor tak mati. Jangan dimasuk dalam air. Setakat hujan lebat, daripada atas dia turun, setakat ni coil tak ada masalah. Coil ni dah tahan 3 tahun lah. Tip rahsia dia. Kalau motor EFI high power dulu Sediti tebuk saiz 10 sini. Kat penjuru ni nampak curve lekuk Jadi kat sini Sediti tebuk saiz 10, saiz 10, saiz 10. Lubang saiz 10 lah. 3, 1, 2, 3. Kat sini 1, 2, 3. Kenapa tebuk situ? Sebab high power tak ada penutup tengah tak boleh buka. Player EFI Dream yang up spec 5.3 ke atas, 5.6 ke atas, Sediti showkan kawan-kawan buka lah. Kalau kawan-kawan nak coil start tahan lah. Kalau kawan-kawan tak kisah terbakar, pakai je lah. Tiada masalah. Jadi ni coil start ni dah tahan 3 tahun tanpa masalah. Jadi start mudah. Dia tanda-tanda kalau coil start ni dah nak rosak, dia akan mati-mati. Kita bawa sikit dia mati. Tu jadi macam sengguk-sengguk. Tu antara tanda-tanda coil start kita dah nak kong lah. Jadi dia kong tu sebab panas yang melampau. Jadi Sediti buka lah. Sediti tutup yang atas je. Untuk EFI Dream. Kalau untuk EFI high power, boleh tebuk sini 3 saiz 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ni Sediti cerita yang real punya. Untuk ketahanan. Sediti kaji untuk ketahanan mesin. Untuk kita nak pakai lama. Walaupun kita up spec, kita modified, tapi kita modified tu macam kilang lah. Kita modified tu professional punya. Tak ada kita main bedal lah. Motor kita cepat rosak lah. Kita nak modified, up spec, mesin kita tahan. Sediti share lah. Jadi memang tahan lah. Kalau kita tutup memang tak lama lah coil start ni. Semoga bermanfaat. Ni sensor. Ni sensor temperature. Sediti cabut. Lepas tu Sediti akan alihkan ni karburator ni ke depan. Tengok berapa degree dia boleh alih ke depan. Jadi kepada player-player yang up spec, yang pakai cam custom, kalau cam tu dia punya tepat, dia punya bacaan dia, kita boleh lah ikut T magnet macam biasa. Tapi kalau kita punya cam degree dia lain sikit, kita kena buat dial cam lah. Dial cam penting untuk kita dapatkan position yang tepat lah. Kalau setakat pakai cam standard tu, boleh ikut marking standard, tak ada masalah. Kalau siapa yang pakai cam custom, degree dia lain sikit, kena pakai timing chain sprocket yang adjustable punya. Lepas tu kawan-kawan kena dial cam lah. Tapi kalau motor tu standard, ikut T magnet yang asal dengan marking timing chain depan head tu, yang asal okey dah, sebab standard. Tapi kalau ada masalah, tak ngam ke apa semua, kena dial cam juga untuk kita check TDC, top dead center. Sediti akan buka lah untuk kita check tahap kendur dia macam mana. Lepas tu kita buka. Kalau ketat, kawan-kawan ambil spana diaper, kawan-kawan buka macam ni. Congkel macam tadi, dah boleh buka. Ni bahagian timing chain. Tengok kendur, mesti kendurnya. Sebab tu bising nampak. Mungkin plastik belah dalam tu, belah bawah tu dah patah.
Dia dah terhakis. Sebab tu sensitivity adjust sampai dalam pun dia tetap bunyi bising. Sebab tu kawan-kawan dengar bunyi motor sensitivity bising. Okay, ni penangan 3 tahun tak buka. Okay, ni antara poin-poin penting lah. Kalau bunyi bising, kawan-kawan cek bahagian timing chain. Okay, dia punya check lah, dia punya roller, dia punya getah, dia punya plastik yang penahan tu. Okay, kalau bunyi bising biasa macam tu lah. Lepas tu yang kedua, kawan-kawan cek ni rocker arm. Ni kalau dah bertahun kita tak adjust, ada bunyi. Nampak tak? Clearance banyak. Nampak tak? 3 tahun punya penangan. Jadi alhamdulillah mesin tahan. Yang penting key dia nak mesin tahan, sensitivity sharekan lagi. Sekali bonus, jaga minyak enjin. Minyak enjin penting, pakai yang berkualiti tinggi. Sensitivity pakai minyak enjin padu daripada Gulf Western Oil. Ni minyak dia. Ni minyak Gulf Western Oil yang padu punya, 100% sintetik. Minyak lomba. Ni minyak racing punya. Sensitivity akan cuba ketat kan. Sensitivity nak tukar sekali gasket. Head dah terbakar. Dia kalau terbakar teruk, tanda-tanda dia bocor. Minyak enjin keluar dekat tengah-tengah antara head dengan block. Player yang pakai CDI Cozy siap mapping, okay, yang pakai laptop tu sekejap-sekejap tak apa. Ni sebab sensitivity R&D hari tu, mapping sensitivity try and error untuk CDI Cozy laptop nak dapat yang laptop sekarang tu. Jadi sensitivity kaji dekat motor sensitivity. Jadi ni akibat dia lah. Dia jadi bocor. Jadi kawan-kawan, rem sekejap tak apa. Akibat dia tu lah. Setiap benda yang best ada resiko dia. Okay? Jadi tu antara resiko dia. Rem sekejap tak apa. Tapi kalau gasket tu dah terbakar, kawan-kawan tukar cepat supaya minyak enjin tak habis lah. Nanti leaking, nanti dia titik-titik, nanti berkurang minyak enjin, bahaya. Okay? Boleh jam motor. Okay? Sebab minyak enjin tak ada. Okay, ni untuk akan datang sensitivity akan buat top set, tukar gasket head, penahan rantai kecil bawah mungkin dah pecah atau terhakis. Lepas tu sensitivity akan tukar valve lah. Dia kalau engine racing kalau hari bawa, kalau nak elak daripada valve putus, kawan-kawan tukar bahagian valve, osil, tukar sekali lah. Osil getah kan. Lepas tu tengok ada punya clip lock valve tu. Pastikan benda yang dah rosak kawan-kawan tukar. Kalau tak rosak tak payah tukar, pakai je. Okay? Jimat-jimat. Kawan-kawan tengok berapa panjang dia punya skru okay, untuk the jack rantai kecil. Nampak? Jadi kalau bahagian tensioner tu dah rosak, plastik dalam memang longgar lah. Okay, tengok kalau longgar macam ni bahaya, dia boleh teralih dia punya marking ni. Sensitivity akan lapik dengan wasir bagi dia tegang balik untuk sementara. Okay, ni dia punya o-ring untuk elak daripada minyak enjin keluar. Ni kena buka dulu. Lepas tu kita akan lapik wasir. Macam-macam wasir ada saiz. Kita akan ambil wasir ni, kita akan adjust sampai rantai kecil tu tegang. Kalau nak tengok rantai kecil tu naik, okay, sensitivity pula macam ni. Lepas tu nanti rantai kecil ni akan naik. Kawan-kawan tengok tu tanda dia kendur lah. Nampak? Nampak? Dia gerak ke atas. Ni dah tegang lah. Nampak? Di kendur balik. Nampak? Nampak kendur? Sensitivity ketat balik. Dia dah tegang lah rantai. Dia tak boleh tegang sangat. Kita pegang tu dia tak pressure sangat. Macam ni okey lah. Untuk lapik wasir patutnya pakai skru. Tapi sebabkan skru ni tak cukup panjang, jadi kalau pakai nut dia terlalu tebal. Okay, jadi dia tak boleh nak turun habis. Jadi sensitivity lapik pakai wasir untuk sementara. Nak mudah pakai nut dia. Tapi sebabkan skru ni panjang, dia tak sampai ke bawah. Dia kena panjang lagi. Dia kena panjang lagi. Skru ni baru boleh pakai nut. Kalau macam ni, kena adjust wasir lah. Tengok berapa clearance. Ni kita dah ketat kan. Rantai kecil pun dah tegang. Tengok ada berapa clearance dia. Kita ambil wasir. Okay, kita try sumbat 2 ngam lah. Ngam. Kita boleh ambil 3. Kita boleh ambil 3 wasir lapik. Makna total semua 6 lah. 6 wasir dah ketat. Okay guys, jadi dah tegang. Okay, sensitivity lapik 6 wasir. Dah ketat cun-cun. Nak kunci arah ikut jam Okay, dah ketat betul-betul. Lepas tu kita tengok. Nampak? Ada clearance sikit dah. Okay dah macam tu. Dia tak boleh terlalu ketat. Nanti putus. Okay guys, jadi sekarang kita nak adjust tapex. Piston sekarang dalam keadaan TDC, top dead center. Dia berada di titik paling atas. Jadi kita akan adjust rocker arm. Okay, kita tengok rocker arm Kita nak tengok berapa banyak clearance dia. Nampak tau? Korang boleh tengok
Sebab tu bunyi teruk, bunyi kuat, bunyi bising. Jadi ni punca dia. Ni pakai tangan Kalau kita start memang bunyi dia garing okay? Kawan-kawan kena adjust KCDT show kan setahun sekali okey dah. Ni KCDT ambil resiko paling tinggi sebab KCDT nak kaji paling lama dia boleh tahan setakat mana sampai pecah enjin pun KCDT tak ada masalah. Janji kita dapat kita punya mesin yang sempurna Tengok bawah pula. Valve exhaust, tepe exhaust pun kena adjust. Nampak? Mula-mula untuk kita nak adjust tepek mula-mula kita perlukan spanner saiz 8 Untuk head ni dia punya valve saiz 8. Longgarkan dua-dua. Dah longgar, kawan-kawan longgarkan nut ni, dah longgar. Seterusnya kawan-kawan ambil alat ni. Nama alat ni adalah filler gauge. Fungsi dia ni untuk melaras kelegaan injap motosikal. Jadi digunakan untuk mengukur jarak antara rocker arm dengan valve lifter. Jadi kita pakai filler gauge ni juga adalah untuk mengukur celah atau kelegaan antara permukaan. Contohnya spark plug, gear ataupun bearing boleh guna ni. Fungsi dia adalah untuk pastikan spesifikasi tepat. Biasanya digunakan dalam kerja-kerja mekanikal untuk memastikan komponen dipasang dengan toleransi yang betul lah. Jadi biasanya mekanik guna alat ni untuk memastikan kelegaan injap motosikal berada dalam spesifikasi yang betul untuk mengelakkan daripada masalah enjin seperti bunyi kuat atau kehilangan kuasa. Jadi kalau jarak ni terlalu jauh, apa yang akan berlaku adalah kita start tu susah hidup lah. Jadi kena adjust bagi fit ikut filler gauge yang sesuai.